Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nur ayat 33 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan berkahwin, hendaklah mereka menjaga kehormatannya sehingga Allah memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnia-Nya. Dan hamba-hamba sahaya kamu lelaki dan perempuan yang hendak membuat surat perjanjian untuk memerdekakan dirinya dengan jumlah bayaran yang tertentu, hendaklah kamu melaksanakan perjanjian itu dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada sifat-sifat yang baik pada diri mereka yang melayakkannya berbuat demikian, dan berilah kepada mereka dari harta Allah yang telah dikurniakan kepada kamu,
Dan janganlah kamu paksa hamba-hamba perempuan kamu melacurkan diri manakala mereka mau menjaga kehormatannya kerana kamu berkehendak kesenangan hidup di dunia. Dan sesiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah sesudah paksaan yang dilakukan kepada mereka amat pengampun lagi amat mengasihani. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat keterangan yang jelas, hukum-hukum suruh dan teguh, dan contoh tauladan mengenai kisah-kisah dan berita orang-orang yang telah lalu sebelum kamu, serta nasihat pengajaran bagi orang-orang yang mau bertakwa. และบรรดาผู้ที่ยังไม่มีโอกาสแต่งงานก็จงให้เขาสงบตัวจนกว่าพระองค์จะทรงให้พวกเขาร่ำรวยขึ้นจากความโปรดปรานของพระองค์และบรรดาผู้ที่ต้องการจะใส่ตัวให้เป็นอิสระจากผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองพวกเจ้าก็จงทำสัญญากับพวกเขาหากพวกเจ้ารู้ว่าเป็นการดีกับพวกเขาและจงบริจาคให้แก่พวกเขาซึ่งทรัพย์สินของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจงอย่าบังคับบรรดาทาสของพวกเจ้าให้ผิดประเวณีหากงานประสงค์จะอยู่อย่างบริสุทธิ์แต่พวกเจ้าต้องการผลประโยชน์แห่งการดำรงชีวิตในโลกดุนยานี้และใครบังคับนานเช่นนั้นดังนั้นหลังจากการบังคับพวกนางแล้วแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอและโดยแน่นอนเราได้ประทานองค์การต่างๆนั้นชัดแจ้งให้แก่พวกเจ้าแล้วและพวกเขาออกจากบรรดาผู้ที่ได้ลงนามไปก่อนหน้าพวกเจ้าแล้วและก็ตักเตือนแก่บรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์ أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله بنعمة الإسلام والإيمان واعلموا أنهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعم. الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. Dua keratan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 33 sampai kepada ayat 34 dapat kita membaca, mendengar serta tadabbur untuk ambil reti faham serta beriman dan juga beramal di hadapan Allah yang Maha mendengar, mengetahui, melihat akan bacaan kita dan gigi kita. Dialah Allah Arhamur Rahimin yang menurun ayat Al-Quran yang kita baca sebentar tadi dan kesemuanya ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam untuk sekalian hamba-Nya. Dan dialah Allah Ahkamul Hakimin, sang untuk nak membalas 10 kali ganda yang mana hamba dia baca Quran dia, wahyu dia satu huruf saja sebagai balasan yang begitu besar, banyaknya, mulianya dan juga indahnya. Dan dialah Allah senantiasa bersama dengan hamba-Nya di mana sahaja hamba dia itu berada,
wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan apabila hamba dia bersama dengan ayat-ayat Quran dia, wahyu dia, mukjizat dia, maka dia Allah akan mencucuri rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih, serta sakinah, ketenangan hati dalam hidup harian. Ya Allah, kami berilah kekuatan yang begitu kuat supaya kami hamba-Mu dapat melawan nafsu ammaratun bisu' dan juga syaitanir rajim, yang mana dua ini adalah menjadi musuh seteru yang senantiasa duk menyeleweng, duk menyasak, duk mengganggu was-was dan juga duk menipu, khianah, duk buat menjadi lemah, malah, lupa, lalai, sibuk urusan dunia hang sapa. Susah hamba-Mu untuk nak berjalan di atas sebatang titik as-siratul mustaqim, di bawah tumpurun dunia yang sempit, dengan bihadiyil Quran untuk menuju kepada syurga-Mu, jannah darul ridwan. Ya Allah, itu kami beri lagi lah kekuatan yang begitu tegas supaya kami hamba-Mu ni dapat mempelajari, membaca, tadabbur ayat-ayat Kamu setiap pagi, setiap hari, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini, serta sekatan dan sembuhan daripada segala penyakit zahir batin, lagi angkat darajah, rahmah, ampun bagi pahala dengan melalui ayat-ayat Kamu kepada kami sekalian hamba-Mu, sama ada di dunia ini juga di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, banyak kita bersyukur kepada Allah dapat kita sama lagi pengajian kita tadabbur setiap pagi, setiap hari selepas solat subuh secara berjamaah di masjid. Ayat pada pagi ini dapun hurai lebih kurang. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Allah SWT perintah supaya menikah. Tetapi kalaulah bagi mereka yang tidak mampu untuk nak menikah, hidup secara berpasangan dalam dunia ini selaku suami isteri, maka hendaklah kamu tu wal yasta'fif al-iffah. Wal yasta'fif mana al-iffah, so kita jaga kehormatan kita tu, kemaluan kita, supaya tidak terlibat dengan benda-benda yang tidak molek. Maka kita dapat dengar hadis Nabi SAW, bagi siapa khususnya pemuda yang tidak mampu untuk nak menikah kahwin, maka hendaklah dia tu puasa. Nabi kata, wa alaihim bisum fa innahu lahu wija'un. Puasa inilah akan menjadi hubat bagi orang yang pemuda tidak kuasa untuk nak menikah. Tujuannya nak jaga kehormatan dia tu lah. Terus hidup buat benda yang tidak molek kepada kemaluan dia dan kehormatan dia itu tadi. Tunggulah sehingga yughniyahumullahu min fadlih, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi kekayaan kepada mereka dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Habis itu maka sama pula yang kedua daripada ayat ini juga, sakut pak dengan hamba saya. Hamba saya ni bermakna orang yang ada lah bawah jagaan dia tu. Hamba-hamba tu sama ada lelaki dan juga perempuan. Maka hamba ni dia berasa nak tebuh diri dia supaya dia tu merdeka daripada penghulu dia. Saya sebut sini kata apa? وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. Sinilah panggil tubik dalam 8 asnaf hamba yang boleh makan zakat. Hamba yang boleh makan zakat apabila dia tu berasa nak merdeka diri dia untuk nak bebas, supaya supaya tidak lagi duduk bawah penghulu dia, untuk nak bebaskan diri dia daripada hamba tu. Maka terkata di sini, sekiranya hamba-hamba saya kamu tu sama ada lelaki dan perempuan yang hendak membuat suratan perjanjian untuk memperdekakan diri dia,
Gi cari penghulu dia royak kata kami ni nak berdeka diri ni. Royak kepada penghulu dia lah supaya nak bebas diri dia. Maka Tuhan perintah kepada penghulu dia supaya apa? Buatlah sanya perjanjian dengan dia kalau dia tu nak bebas diri dia. Jangan kita duduk paksa dia, jangan kita duduk buat jadi toksik dengan dia. Kena-kena mu duduk bawah jaga aku, kena dicari, kena dihamba aku, tak boleh. Lebih lagi hamba dah pun memeluk agama Islam, menjadi seorang yang beragama Islam. Kalau dia nak bebas diri dia, maka fakatibuhum, saya perintah kepada penghulu dia. Buatlah perjanjian. Sekiranya tu kamu tu mengetahui bagi mereka itu ada kebaikan. Kebaikan apa di sini? Makna kalau dia buat janji itu nak tubuh dia tu, bulan ni bayar dia tu, dia boleh bayar. Mungkin dia kata dia ni boleh bayar, boleh bui. Pahamu tu selaku penghulu orang yang kaya, ada zakat, lah dia supaya tolong dia, bantu dia, boleh dia tu merdeka daripada kamu. Bukannya sekadar zakat saja dok, kalau dia susah mana misalnya, patu dia. Bonah ke kalau zaman ni. Pertolongan harta gapo untuk nak mulangkan dia daripada hamba tadi tu. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira, kata Tuhan. Buatlah perjanjian sebab mudah pun tengok dah kata dia ni ada kebaikan, boleh bayar bulan ni dan sebagainya. Itu bermakna in alimtum fihim khaira. Dan wa atuhum, dia kata muilah hartamu tu. Hartamu tu daripada mana? Mimma lillah. Hartamu tu daripada Tuhan juga. Hartamu tu adalah harta yang Tuhan berikanmu juga. Wa atuhum mimma lillahi allazi atakum. Dan hendaklah kamu tu bagi kepada mereka hamba-Mu tu, sahayamu tu daripada harta Allah, ya Allah berikanmu tu. Allah, Tuhan nak ingat kita kata milik kita, harta kita duk milik di hari ini itu adalah daripada harta siapa? Harta Allah. Kita hanya pergi sama tara ya. Jadi buat jadi kejak ikak kemah tu siwak tu baik. Jangan. Tu suruh wa atuhum, muwilah kepada saya tu dengan melalui zakat. Apabila siapa haul asnaf hul nisa hartamu hok kui kepadamu tu saya kata. Patut ada harta gapo sedekah lagi dia supaya boleh dia tu boleh tebuh daripada hamba, dapat dia merdeka daripada kamu. Masya-Allah. Wa atuhum mimma lillahi allazi atakum, kata Tuhan. Dan berilah kepada mereka dari harta Allah. Ingat situ kata harta Tuhan tu. Bukan harta kita dak kali. Yang dua kamah kan yang dua kejak kong duk kita harta sedekah Tuhan. Tok sewa tu baik, tok se tolong, tok se belanja. Jangan. Hartamu tu adalah daripada hartaku yang aku ikutmu supaya mu tu jaga milik sama tara. Allahu Akbar. Ada bahasa kata kita harta tu. Harta kita mana? Saya lihat semua dah. Harta kita, hak kita tu belanja pada jalan Tuhan tu harta. Harta sedekah ikut orang. Harta kita di harta kita tolong orang. Kita belanja, kita sedekah, kita khairat. Semua tu di harta kita. Belum lagi duk lah kocek kita dalam bank, dalam celah batal, gapo semua tu bukan lagi benda tu harta kita. Hanya kita milik pergi saja, duduk titik elio itu saja. Yang menjadi kita bila? Salah tu waktu tubik tu. Waktu tubik. Kalau 10 kok, waktu tubik 5 kok. 5 kok tu ada kita, 5 kok lagi tu kita lagi. Cuma duduk lah kocek kita gitu. Tu yang nak tarik bila boleh. Sebab dia adalah berhak bagi harta Allah. Habis situ. Ya, ayat ni mai kantong banyak pecah tu pada 3-4 perkara dia satu ayat. Dan wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha in aradna tahassuna litabtahu 'aradal hayatid dunya. Ayat ni masa jahiliyah lah.
orang yang mempunyai cahaya tu. Dan kerana masa jahiliah dulu tu cahaya atau hamba yang duduk bawah jagaan dia tu kadang-kadang dia tu paksa, penghulu dia tu duduk paksa supaya gapo, supaya hamba-hamba dia yang menjadi wanita tu dia panggil gapo, jadi pelacur, atau dengan bahasa kita panggil buat khija lah, dia khija, dia panggil khija gapo khija jual tubuh, macam mudah-mudah tu. Pelacur. Sopeni lah. Sopeni Aisyah panggil. Jadi masa jahiliah dulu lebih lagi ayat ni dia turun ayat pada Abdullah bin Salul atau Abdullah bin Ubay bin Salul ni, kepala munafik. Dia memiliki dua sahaya, dua hamba yang hidup bawah jagaan dia. Kalau tak silap nama yang pertama nama Musaikah, yang kedua nama Mu'adzah. Dua wanita perempuan ini dia paksa supaya mereka ini jual tubuh dia, jual farak dia, kemalu dia, supaya dapat hasil duit daripada farak tina tadi tu untuk guna makannya dia dalam hidup hari dia. Allahu akbar. Wal-'ayazubillah. Itulah kepala munafik, orang mula-mula awak rekan paksa sahaya dia tu, hamba dia tu, supaya zina khija jenis pasal jual tubuh. Maka hasilnya duit daripada khijaan ini untuk dia guna makan belanja dia dalam hidup hari dia. Allah, dia hari banyak benar je lah. Mai mana khijaan tu pucuk mai daripada mana? Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah, dah guna tanggung. Orang yang rem rem tham sing chua, maka orang turut pula tham chua ya rem waktu tu, maka dia kena duk tangguh sampai hari kiamat. Allah, takutnya pun mulai kejahatan yang kita mula buat, yang mana kita dah pun mati, kemudian daripada kita tu hidup turut buat benda tu pula kejahatan tadi tu, maka orang tu duk kena tangguh sampai hari kiamat. Sore duduk buat dengan mulai daripada kita jasa kita buat jahat tadi tu, maka kita dah ada kena tanggung naik ke atas naik ke atas kepala kita. Wal-'ayazubillah. Maka tak syak lagi ayat ni adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, dialah orang mula-mula masa jahiliah tu paksa hamba dia wanita yang di bawah dia dua orang ni supaya khija jual tubuh dan dapat hasil daripada duit ni, maka dia guna buat makan untuk hidup hari dia. Sebab tu saya kata wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Bigha ni mana zina lah, jual tubuh. Allahu akbar. Dan janganlah kamu paksa hamba-hamba perempuan kamu melacurkan, iaitu jual tubuh diri manakala mereka mau menjaga kehormatannya. Orang ni sebenarnya tak ada nak buat kerja ni sebab nak jaga kehormatan dia tu. In aradna tahassunan, ada nak buat jahat dak, tapi kerana dia hamba kena dipaksa oleh penghulu dia, tak dapat tidak dia kena buat juga. Maka wanita dua orang ni masihkah dengan Mu'adzah dia dah pun masuk Islam. Maka rijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadu kepada Nabi. Maka tunggulah ayat ni. Lagi supaya janganlah kamu tu gitu buat perbuatan lagu ni kepada seorang hamba yang semata-mata nak kebaikan, jaga kesucian kehormatan dia. Allah, muat tujuan apa? Litabtahu aradal hayatid dunya. Kerana kamu berkehendak kesenangan hidup di dunia. Untuk nak duit. Boleh hasilnya daripada nego cemar tadi, jahat tadi tu boleh ni untuk buat belanja dalam hidup hariamu, belanja dalam hidup hariamu kamu. Wal-'ayazubillah. Maka tu hari warning royak kepada orang yang baik tadi itulah. Sekiranya dia tu dipaksa oleh penghulu dia tak dapat tidak, dia kena buat juga kan, kerana hamba kan. Yang dulu hamba kena buat apa? Berhak di atas dia 1% ke nak buat. Lebih lagi hamba saya Islam ni
Kita orang ada mampu, ada kuasa apa kalau boleh merdeka dia. Dan juga di antara Allah SWT nak hapus. Nak hapus apa? Supaya tak sewi dak ada. Panggil hamba saya masa tu ketika tu supaya tak sewi dak ada hapus. Di sedikit di antaranya cara yang ayat ni kalau saya tu bahasa nak merdeka dan dia ada mampu untuk nak bayar bulan ni, maka aku tulislah janji patut mu tolong dia kata cara nak hapus saya hamba masa tu sekarang demi sekarang patut mai duk lari pula jangan buat kepada dia hidup paksa dia supaya dia hijau jual tubuh, jual badan dan sebagainya untuk kemampuan hidup dunia kamu tu. Bagi wanita yang tak dapat tidak hidup terlibat ke benda ini juga yang kerana mereka itu paksa, maka dia kata wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Sesiapa yang tidak suka di atas kupaksa penghulu dia supaya buat benda ni, maka dia pun buat dah tak rah lah. Sedekah dia tak ada no. Tapi bagi dia tu saya ni fa in min ba'di ikrahihin, selepas daripada dia tak kena benci perbuatan ini, tu ampun dosa dia. Tu ampun ghafurur rahim. Walaupun dia sudah terlibat dah buat benda ni dah dengan tidak kanak dia tak kena benda ni dalam keadaan tak suka, tapi tu ampun dosa dia. Tapi saat paling penghulu dia tu dia paksa dia tu, ini akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ayat sini ni dia ada Aka 1124 pimpinan rahmah kata apa? Yakni hamba-hamba perempuan yang dipaksa melancurkan diri diampunkan dosanya oleh Allah. Kita tak apa tu ampun dosa dia sebab bukan kehendak dia dak. Sedang orang-orang yang memaksanya, penghulu dia tu duk paksa dia tu akan ditimpa kemurkaan Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala. Orang paksa tu mesti kena azab dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat mengenai dengan hamba-hamba yang orang ada duk milik di bawah jagaan dia sebagai penghulu kepada hamba itu tadi tu. Dan ayat seterusnya walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat. Sebelum nak pergi situ kita dengar dah hadis daripada Nabi kemarin. Nabi kata salah satun kulluhum haqqun 'ala Allah azza wa jalla aunuhum. 3 golongan manusia yang berhak ke atas Allah supaya Tuhan itu tolong dia. Yang pertama apa Tuhan nak tolong Tuhan berjanji? Yang pertama al-mujahidu fi sabilillah tengah jemaah. Yang kedua orang nikah demi untuk nak jaga supaya dia tu tidak terlibat dengan benda-benda yang tidak molek. Nikah tujuan apa? Supaya nak jaga kebersihan diri dia daripada terlibat dengan benda yang tidak molek. Itu tujuan yang nikah. Dan yang ketiga wal mukatabul ladzi yuridul ada. Al mukatab mata hamba lah yang minta perjanjian dengan penghulu dia supaya buat janji dengan dia untuk nak merdeka dia tubuh dia daripada hamba tadi tu. Orang ni Allah SWT janji nak tolong dia. Haqqu 'ala Allah aunuhum, berhak ke atas Allah. Allah SWT sanggup nak tolong mereka itu. Habis itu. Dan ayat seterusnya dia kata walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat, dan sesungguhnya kami itu Allah lah telah menurunkan kepada kamu umat manusia, manusia melalui Jibril alaihissalam kepada nabimu untuk kepada kamu gapo ayat, iaitu ayat-ayat mubayyinat. Allah bukan sekadar waktu ayat saja dak, penerangan pula, keterangan yang jelas. Mari itu ayat royak pula satu persatu dengan jelas, dengan nyata dan secara bukti sungguh. Ayatin mubayyinat. Dan wa masalan, menjadi contoh tauladan. Ayat-ayat keterangan yang jelas tadi itu apa? Sakupak dengan masalah hukum-hukum yang Tuhan suruh
dan ikut hukum-hukum yang Tuhan tegah atau lagi. Yalah nyata al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Bermula benda yang halal itu adalah mubayyinat dan haram pun adalah bayyinat, jelas nyata tu. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada di antara samara, di antara halal dengan haram ada juga wa bainahuma umurun mutasyabihat, tapi Tuhan lari wa man yaqa' fi syubhat faqad wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram juga. Sesiapa yang duk terlibat masalah benda syubhat, katanya haram ke halal, halal ke haram, panggil syubhat. Tapi ingat, benda ni kalau syubhat, siapa duk terlibat dengan benda tu seolah kata dia terlibat dengan benda haram juga. Maka layaklah kita tu jauh daripada benda syubhat. Wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram, kata Nabi. Maksudnya lu haram juga, walaupun sama dia di antara halal dengan haram, dia adalah syubhat. Tapi dalam Islam aja kita dia terlibat dengan benda syubhat, maka masuk dalam hukum haram juga. Faqad istabra'a li dinihi wa 'ardhihi. Allah ya sudah jauh daripada agama dia dan kehormatan dia. Masalah syubhat itu nak jaga juga. Da'ma yuribuka ila ma la yuribu. Mutahaulah kau yang syubhat tadi tu saya sahabatmu tu jadi jelas nyata kata benda adalah benda syubhat. Tahu dia, tinggal dia nyeduk duit dia. Apa benda syubhat boleh dihalal jangan. Islam pantung dulu lagi dah. Kerak dulu lagi dah. Walaupun syubhat sekalipun layaknya tahu tinggal dia lebih molek. Banyak dia yang makan syubhat, pakaian yang syubhat, guna pakaian kita terlibat dengan benda syubhat, maka Islam untuk nak melepaskan kita daripada benda tu, maka tahulah dia tinggal dia lebih molek daripada kita pergi duduk syubhat dengan dia tu. Jadi dia kata al-Islam al-halalu bayyinun wal haram bayyin. Halal nyata, haram pun jelas. Tak ada. Nak ayat atau agak halal ke haram dia tahu belakang. Tak ada orang kata zina ni halal ke haram, dak orang tahu belakang. Curi pun baik dan sebagainya. Sebab ia sudah jelas dah dalam hukum agama Islam kita. Dan menjadi gapo wa masalan juga minal ladzina khalau min qablikum. Contoh tauladan mengenai kisah-kisah dan berita orang-orang yang telah lalu sebelum kamu. Ayat Quran yang katanya Tuhan waktu kepada kita tu menjadi masalan, contoh tauladan yang mana dah pun zaman dulu gapo kita kata kisah-kisah cerita-cerita banyak. Aisyah radhiyallahu anha sudah dituduh orang munafik, kata dia zina. Maryam sudah dituduh juga, kata dia itu adalah zina. Yusuf alaihi salatu wassalam pun pernah dituduh, kata dia itu adalah zina. Wa masalam minal ladzina khalau min qablikum. Itulah ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jadi wa mau'izatan, serta nasihat pengajaran bagi orang-orang yang mau bertakwa. Wa mau'izatan lil muttaqin. Kalau jadi seorang nak timbul sifat takut kepada Allah, tak ada jadi seorang hamba tu nak mari perasaan takwa takut kepada Allah, malaikat yang hanya kena dengan nasihat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nak ambil ayat Allah, mai duduk nasihat, kalau ambil Quran Allah, mai duduk waya, ambil Quran, apa ni? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mai duduk dengan tadabbur, akan timbullah seorang itu tu takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan jadi hamba seorang bertakwa kepada Allah. Orang lain boleh juga kita nak ambil perkataan orang, nak ambil perkataan, nak wicarkan tu, nak wicarkan ni, sateracan yang boleh juga, tapi ia tidak bawa kesan yang begitu dalam masuk ke dalam jiwa hati dia tu, menyebab menjadi hidup seorang hamba yang takwa takut setinggi-tinggi kepada Allah. Malaikat dengan wa mau'izatan wa ibratan
bi ayatillah al-karimah. Mereka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dikatakan Al-Quran yang mulia tadi itu. Allah, cuma di atas kita lah. Semana kita nak buka dada untuk nak terima mau'izatan daripada Al-Quran. Semana hati kita terbuka untuk nak terima seruan Allah daripada ayat-ayat dia. Berapa persen, berapa puluh persen yang kita sanggup untuk nak dengar pengajaran mau'izah ibrah daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. 1% untuk kita nak semata-mata nak terima daripada mau'izah tertentu, insya-Allah itu akan bagi pada kita akan menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat-ayat Allah. Pakat-pakatlah kita mai duduk dengar, pakat-pakatlah kita mai duduk tak ada lubang telinga kita setiap pagi, setiap hari selepas solat subuh ini untuk nak dengar pengajaran nasihat daripada ayat-ayat Allah yang terang, yang nyata, yang jelas ini. Semoga kita dapat menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah. Itulah saja dua keratan ayat pada pagi ini. InsyaAllah saya rasa besok nanti kita nak mulai tafsir ayat lebih kurang mengikut dalam semaya kita tarawih insya-Allah lah. Pagi hari ni kita sekarang ni insya-Allah kita sama pula selepas raya lah solat tunuk ni. Maka mulai esok kita akan tafsir lebih kurang sepuluh itu tafsirnya, tapi kita ambil ayat surah yang kaitan dengan dalam semaya kita tarawih. Di semalam itu itulah insya-Allah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT jaga lagi usia kita, dapat kita meneruskan amal ibadat kita sepanjang bulan Ramadan, dan segala amalan kita yang kita buat di bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir Ramadan ini kita bersungguhlah jadi penuh hari Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, maka khairum min alfi syahrin alfa sanatin khairum min alfi syahr, 1000 bulan, di mana 83 tahun usia kita yang kita hanya buat satu kebaikan gapo, walaupun sikit sekalipun, apatah lagi banyak. Itulah sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Tadi datang sebelum tim bersih hari